saya Ali bin Sabri. Saya bermula belajar di UTM pada tahun 2008 hingga 2012. Saya dulu ambil course BMCA ataupun Bachelor in Mechanical Engineering, in bracket Automotive, Fakulti Kejuruteraan Mechanical. Sekarang ni saya bekerja sebagai Facilities and Infrastructure Experience Analyst di Vale Malaysia Mineral. UTM adalah pilihan pertama saya lah. Sebab memang waktu nak apply tu, saya memang cari course yang kejuruteraan dan otomotif. Kat Malaysia ni ada UTM, UTM dan waktu tu UMP. Faham? Jadi yang paling dekat dengan rumah waktu tu, Perak dengan Melaka. Kita pilih UTM lah. Pilihan pertama saya. Masa tu terkejut juga lah sebab kelas saya waktu tu dekat Pasar B. Jadi bila orang yang baru nak masuk universiti ni, jadi dia punya gambaran universiti ni macam dalam TV lah kan. Tapi bila pergi dekat Pasar B, dia tengok ni macam pasar rumah kedai je, kubik semua ni kan. Tu first impression lah. Kebanyakan kelas saya waktu tu dekat kubik dengan Pasar B. Jadi bagi saya fasiliti dekat situ semuanya sangat-sangat bagus lah sebab kita tak berkongsi dengan ramai orang. Sebab pelajar yang ada dekat kubik dengan Pasar B ni cuma mekanikal ataupun pembuatan je waktu ketika tu. Jadi saya sangat happy lah waktu tu. Kelengkapan untuk belajar waktu dekat Pasar B dengan kubikel tu bagi saya sangat-sangat mencukupi lah pada ketika itu sebab semua mesin ataupun radas yang digunakan tu memang berdasarkan apa yang ada di industri seperti yang diceritakan oleh pensyarah pada ketika itu lah. Kelas saya waktu tu kita ada 3 orang perempuan dan 17 lelaki. Lebih kurang 20 orang. Fakulti dalam UTM ada FKT, TMK, FKKK, FKN dan satu lagi masih ingat. Masa mula-mula saya masuk ke UTM tu, 2 tahun pertama tu saya disediakan hostel lah. Tapi hostel pada tahun pertama tu di Murni, Bukit Beruang, dan tahun kedua tu di Emerald Park di Bukit Beruang juga. Di mana waktu tu bukan hostel yang bangunan UTM sendiri kan, disewa pada pihak luar. Tapi walaupun sewa pada pihak luar, bangunan tu okey lah. Maksudnya selesa satu bilik. Tak silap saya waktu tu 3 orang. Hostel yang pertama Murni, hostel kedua Bukit Beruang. Hostel yang pertama Murni, Bukit Beruang, dan kedua Emerald Park, Bukit Beruang. Dua-dua sebenarnya selesa lah. Cumanya dekat Murni tu dia ada 5 tingkat tak silap saya. 5 atau 4 tingkat. Dekat Emerald Park dia ada 3 tingkat saja. Jadi saya dapat waktu dekat Emerald Park tu dapat tingkat rendah. Jadi saya lebih selesa duduk dekat Emerald Park lah sebab dia lebih rendah. Dan dekat bawah Emerald Park tu ada mamak waktu tu. Jadi kita orang nak makan senang lah terus pergi ke downstairs lah. Tak jauh daripada custodian lah. PES ada ketika itu. Cuma kita dekat Kolej Kediaman waktu tu di luar. Jadi jarak dia agak jauh lah kalau compare dengan kalau beli sewa dekat sekitar Pasar B ataupun UTM macam TTU, Taman TTU. Jadi kita orang kena standby awal lah, kena bangun awal, mandi awal untuk kelas. Bila dapat kat TTU lagi bagus lah, macam hotel perempuan waktu ketiga tu. Sepanjang saya di UTM selama 4 tahun, daripada 2008 sampai 2012, kebanyakan waktu saya kalau selain daripada kelas, saya memang join team hoki pergi travel lah. Waktu saya masuk 2008 tu, kita champion Masung Division 2. Dan waktu tu liga berlangsung, setiap weekend kita akan keluar pergi ke universiti-universiti lain untuk main hoki lah. Macam USM, kita ada pergi dekat
kita ada pergi dekat UTM Skudai untuk main hoki. Jadi every weekend memang saya fully occupied dengan hoki. Biasanya hari Jumaat tu saya dah tak datang kelas lah. Saya akan ikut bas, dia ada quiz ke apa ke lah, saya akan dapat awal. Itu yang best dia lah. Dan ketika itu Anugerah Sukan 2009 tak silap saya, hoki dapat anugerah Pasukan Harapan. Tu saya rasa hoki lah yang waktu tu hebat lah. Sukan lain mungkin basikal, sifat hoki. Untuk sukan basikal, pada ketika itu saya difahamkan yang KPT dia ada bajet untuk setiap universiti apa sukan yang dia nak macam invest lebih lah dekat universiti ni. Contoh kalau Newton, saya dimaklumkan waktu tu KPT ada beri bajet lebih untuk basikal ni jadi sukan tumpuan universiti. Jadi waktu tu saya rasa aktiviti untuk basikal pun memang banyak sebab diorang pun ada ujian banyak event dekat luar, and then banyaklah atlet-atlet yang saya difahamkan masih lagi continue sukan berbasikal sampai sekarang. Event yang paling saya tak lupa ada dua lah. Satu, of course kita punya convocation lah kan. And then yang kedua, bila dapat anugerah Champion Division 1, Champion Division 2 Hoki Masu. Waktu tu berlangsung dekat Uni10 pada tahun 2009. Cabaran waktu belajar sebagai seorang pelajar pada ketika itu ialah di mana kita hostel waktu tahun pertama dan tahun kedua tu, walaupun namanya hostel tapi dia masih di luar kampus ataupun jauh daripada kampus. Jadi sebenarnya kita bebas lah kan. Bila bebas ni cabaran untuk fokus belajar agak sukar lah sebab kita di luar kampus, hostel pun di luar kampus. Jadi malam biasanya kita nak lepak je kan. Tapi kalau compare dengan sekarang, fasiliti sekarang memang sangat kondusif lah sebab hostel ada dekat dalam, ada kantin, parkiran dan yang paling penting semua pelajar di tempat yang sama. Jadi untuk buat study group tu semua tu sangat-sangat mudah lah. Okay, pengalaman saya waktu convocation dulu memang sangat meriah. Walaupun waktu tu konvo baru lagi tahun kedua ataupun tahun ketiga dekat Dewan Chancellery tu. Tapi booth pun banyak. Lepas tu orang kata ruang pun sangat-sangat luas lah untuk family bergambar, untuk family datang beramai-ramai untuk rehat. Semuanya mungkin booth-booth makanan tu boleh diperbanyakkan lagi kalau compare dengan universiti lain kita boleh nampak macam XC pun ada, AD pun ada mungkin provide orang punya food truck macam tu lah. Saya rasa in term of ruang, facility saya rasa okey, cuma mungkin booth makanan tu lah dan ruang berbumbung. Masa waktu intern dulu, saya punya koordinator ketika itu, penyelaras staff weekend lah, penyelaras untuk praktikal ni. Dia akan assist pelajar-pelajar mana yang nak pilih dah ada kontak dan dah ada tempat untuk pilih sendiri, boleh proceed dengan tempat masing-masing. Mana yang tak ada tempat lagi, dia akan carikan ataupun dia akan resource lah mana tempat yang UTM ada networking untuk placement pelajar-pelajar yang masih belum ada tempat ni. Jadi waktu tu saya memang serahkan pada penyelaras lah sebab saya waktu tu sibuk dengan hoki. Kebanyakan masa saya memang habis dekat hoki. Jadi benda-benda yang saya boleh serahkan pada penyelaras, saya akan serahkan penyelaras untuk bantu saya dapatkan tempat. Dan saya waktu tu dapatlah tempat untuk intern di Melaka juga. Selepas saya grad 2012, kita konvo waktu tu lebih kurang bulan 10. Sebenarnya sebelum konvo tu saya dah masuk satu program nama dia Graduate Acceleration Program, di mana program tu dia berlangsung selama 6 bulan. Jadi habis program tu saya terus ditempatkan pada company pertama saya lah, iaitu Naza Corporation ataupun Naza Kia Malaysia lah, dia punya subsidiary. Sebab saya waktu tu memang ambil course otomotif.
dan saya memang aim untuk company otomotif jugalah dan saya dapat lah. Untuk minggu haluan siswa yang berlangsung lebih kurang 5 hari ke 6 hari. Waktu tu kita ada bermacam-macam aktiviti lah, macam contoh saya beritahu tadi, ada banyak kelab-kelab sukan ataupun kelab-kelab lain yang buka booth untuk kita register. Lepas tu selain daripada session tu, ada juga session induction yang berlangsung di Seri Negeri waktu tu, di mana kita akan semua student baru ni akan naik bas pergi ke Seri Negeri untuk menjalankan aktiviti kat situ lah. Jadi fasiliti dekat Seri Negeri memang okey lah, dan dia punya pelajar-pelajar senior yang ada waktu tu pun memang sangat-sangat membantulah macam mana nak hidup di UTM. Dan tambahan kita pula duduk di luar pada hostel, di luar jauh daripada kampus. Jadi memang sangat-sangat membantulah. Persaingan waktu dalam kelas bagi saya sangat baik, sebab dalam kelas kita tu kita ada, walaupun kita dalam engineering punya course, kita ada perempuan, di mana ialah perempuan ni dia punya cara pemikiran lain. Jadi bila kita lelaki ni ada pemikiran lain, jadi kalau contoh buat group work tu, kita akan dapat idea yang lebih baik lah, sebab kita daripada pemikiran yang berbeza kan. Lepas tu dalam kelas pun kita ada Indian, ada Chinese punya student. Jadi diorang pun memang sangat-sangat excellent dalam diorang punya pemikiran. Jadi saya rasa kita orang satu kelas berjaya group, dan kita berjaya dalam satu group sebab kita orang pun memang sangat baik dalam berinteraksi lah. Tips untuk pelajar-pelajar yang nak grad dengan cara yang mudah lah. Bagi saya, first kita punya lecturer tu kita kena hormat, dan kita kena build good networking dengan kita punya lecturer dan juga rakan sekelas lah, sebab rakan sekelas ni akan bantu kita waktu kita curious kan. Banyak assignment dalam kelas dan banyak juga benda yang kita tak ada idea, jadi kawan-kawan ni lah yang membantu, dan juga lecturer ni boleh kita hormat dia pun akan bantu kita tak bila kita memerlukan lah. Dan juga tahun akhir tu pastikan projek yang kita buat tu, tesis tu, tajuk dia tak membunuh diri kita sendiri. Maksudnya cari tajuk yang reasonable dan achievable, jangan yang terlalu bombastic, terlalu susah untuk kita lulus lah. Maksudnya jangan tikam diri sendiri lah. Itu maksud saya lah. Okay, setakat ni lebih kurang 10 tahun lah saya dah dalam Berjaya, dan saya dah berpindah lebih kurang 5 syarikat lah. Jadi waktu kita belajar dulu, kita tak ada diajar macam mana nak interview dengan syarikat. Jadi apa yang saya buat waktu saya mula-mula kerja dulu dalam 5 tahun pertama, saya akan pergi banyak interview kat job street ke, kat Indeed ke, saya akan apply macam-macam position, tapi bukan intention untuk bekerja. Saya lebih pada nak asah saya punya communication skill, interview skill, negotiation skill. Jadi bila kita di interview yang banyak, jadi kita pun dah lebih familiar dengan soalan-soalan interview. Jadi di situlah saya dapat skill untuk prepare diri saya, betul-betul pergi dekat company yang saya nak, dan saya berjaya dekat dalam interview tu lah. Saya pernah masuk ke library lama dan library baru, walaupun tak banyak, tapi adalah sekali atau dua. Apa yang saya boleh cakap, library baru lebih kondusif lah, dan kawasannya lebih luas dan lebih sesuai untuk kita buat assignment ataupun study untuk persediaan peperiksaan kuis ataupun peperiksaan hujung semester. Saya ucapkan selamat berjaya kepada semua rakan-rakan yang masih belajar dan akan grad tak lama lagi. Apa yang saya boleh beritahu, hormatilah kita punya rakan-rakan kelas dan juga lecturer kita, sebab diorang yang akan bantu kita dari segi ilmu ataupun dari segi moral untuk kita
lulus lah ataupun kita berjaya lah.